Assalamualaikum dan hai semua. Okey, terus ke topik kita hari ni. Sebagai mentor anda, bayangkan saya ni macam abang senior yang nak bantu anda. Saya nak sentuh satu topik yang memang selalu menghantui kita semua. Terutamanya anda yang gigih belajar jarak jauh ni. Bayangkan ya, siang penat kerja, malam pulun siapkan tugasan, kumpul data dalam talian bagi nak rak, buat analisis dan akhirnya sampai juga ke bab akhir projek tahun akhir. Tapi tiba-tiba anda kena tulis limitasi kajian. Terus berpeluh kan? Anda mungkin terfikir, biar betul aku kena dedahkan semua kelemahan kajian yang aku dah bersengkang mata buat siang dan malam ni. Bertenang, tarik nafas panjang-panjang. Hari ni, dalam penerangan ringkas ni, saya nak redakan kebimbangan anda tu. Kita akan tengok macam mana nak tukar kelemahan tu jadi kekuatan akademik. Dan yang paling penting, macam mana kita boleh guna ChatGPT dengan beretika tanpa mengorbankan integriti akademik anda. Jom kita mula. Okey, ini peta perjalanan kita hari ni. Sangat ringkas dan padat. Pertama, mitos limitasi kajian. Kedua, kategori utama limitasi. Ketiga, bantuan AI. Kita akan tengok apa yang boleh dan jangan buat. Keempat, cara membina prompt sempurna. Seterusnya, yang kelima, kesilapan lazim ChatGPT. Dan akhir sekali, tanggungjawab akhir penyelidik. Laju kan? Jom kita tengok bahagian yang pertama. Bahagian pertama, mitos limitasi kajian. Sebenarnya, halangan paling besar untuk pelajar prasiswazah ni bukannya masalah teknikal macam nak kira perangkaan data tu, tapi masalah emosi. Perasaan takut nak menonjolkan kecacatan dalam hasil titik peluh sendiri. Cuba anda fikir sejenak, adakah menulis limitasi ni, maksudnya kajian anda tu gagal? Adakah anda rasa bila kita dedahkan kelemahan ni, terus kredibiliti kajian yang anda usahakan berbulan-bulan lamanya tu hancur? Hakikatnya tak langsung, tapi ini pemikiran yang sangat-sangat biasa. Kita selalu takut pensyarah akan cop kajian kita ni lemah kalau kita terlalu jujur. Tapi, cuba dengar sini baik-baik. Menulis limitasi ni sebenarnya langsung tak jatuhkan kualiti karya anda. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa matangnya anda sebagai seorang ahli akademik. Serius, semua kajian ada limitasi. Kenapa? Sebab sains ni satu perbualan yang berterusan, bukannya satu titik noktah yang sempurna. Nak tahu rahsia? Artikel jurnal hebat berimpak tinggi yang ditulis oleh profesor di universiti ternama pun ada senarai limitasi yang panjang. Bila kita nyatakan had dan sempadan ini, ia membuktikan kita jujur, kita faham batasan hasil kerja kita dan kita tak buat kesimpulan yang melulu. Pendek kata, ini adalah tanda kejujuran intelek anda, bukannya cop kegagalan. Masuk ke bahagian kedua, kategori utama limitasi. Sekarang kita tengok macam mana rupa bentuk sempadan atau limitasi ni dalam dunia penyelidikan yang sebenar. Kalau kita perhatikan, limitasi ni boleh dipecahkan kepada beberapa aspek yang sangat nyata. Ia boleh jadi dari segi skop kajian anda. Contohnya, anda cuma fokus di satu universiti sahaja, jadi dapatan tu tak bolehlah digeneralisasikan ke seluruh negara kan? Ataupun ia berkaitan dengan saiz sampel. Boleh jadi juga sebab kaedah pengumpulan data. Macam anda yang belajar jarak jauh ni, selalunya terpaksa edar borang soal selidik secara dalam talian melalui WhatsApp atau email. Memang biasa sangat kalau kadar maklum balas tu jadi rendah atau wujudnya bias response. Reka bentuk kajian macam keratan rentas pun ada batasannya sebab kita cuma ambil data pada satu titik masa yang spesifik, jadi kita tak boleh nak buktikan sebab dan akibat dengan mutlak. Nampak tak? Setiap metodologi tu memang dah ada kekangan semula jadi. Bila kita senaraikan benda ni, barulah konsep limitasi tu nampak masuk akal dan senang diuruskan. Sekarang, cuba anda bandingkan dua nada perenggan ni. Dekat sebelah kiri, bunyinya sangat defensif dan merendahkan diri sendiri. Kajian ini sangat lemah, tolonglah elakkan penulisan macam ni. Memburukkan kerja sendiri tak buat anda nampak objektif, ia cuma buat anda nampak macam kurang yakin. Bandingkan pula dengan ayat di sebelah kanan. Bunyinya sangat seimbang dan akademik. Kajian ini melibatkan sampel yang terhad. Oleh itu, dapatan perlu ditafsir dalam lingkungan skop ini. Beza kan? Jadi, perkara paling kritikal di sini ialah macam mana anda susun ayat. Anda sedang mengubah persepsi kelemahan tu menjadi satu sempadan yang profesional. Di sinilah kepakaran main kata-kata sangat diperlukan. Okey, bahagian ketiga, bantuan AI, perkara boleh dan jangan. Untuk tolong kita susun ayat supaya nampak profesional macam tadi tu, kita memang boleh minta sedikit bantuan. Kat sinilah ChatGPT memainkan peranan. Tapi, tunggu dulu. Kita kena tetapkan sempadan etika yang ketat sebelum anda mula menaip apa-apa arahan ke dalam sistem tu.
Senang cerita macam ni, anggap ChatGPT sebagai pembantu editorial peribadi anda, bukannya ganti diri anda sebagai penyelidik. Perkara yang anda boleh buat, minta AI perbaiki laras bahasa akademik anda supaya berbunyi lebih matang. Minta ia susun struktur perenggan supaya aliran logik tu cantik dan bantu kaitkan limitasi anda dengan cadangan kajian masa depan. Tapi, perhatikan bahagian jangan ni betul-betul. Anda tak boleh guna AI untuk sembunyikan kelemahan sebenar metodologi anda. Jangan sesekali pandai-pandai suruh AI reka limitasi palsu yang tak wujud pun dalam kajian anda semata-mata nak panjangkan laporan. Dan tolonglah, jangan guna alasan generik yang nampak sangat malas. Ingat, ChatGPT ni alat untuk memperhalusi draft yang anda tulis, bukannya tongkat sakti untuk ubah realiti kajian anda. Seterusnya, bahagian keempat, membina prompt sempurna. Jadi, macam mana kita nak pastikan AI ni ikut cakap dan patuh etika? Kita kena beralih daripada teori ke praktikal. Rahsia sebenar kejayaan ini terletak pada prompt atau arahan awal yang anda berikan. Dan ini menunjukkan dengan cemerlang konsep sampah masuk, sampah keluar. Tengok dekat sebelah kiri, prompt yang sangat lemah dan umum. Kalau anda sekadar type ni, ChatGPT akan meraba-raba dalam gelap. Anda akan dapat limitasi yang palsu, berulang-ulang atau penuh dengan klise. Tapi cuba tengok yang kanan. Nampak tak betapa detail arahan tersebut? Anda bagi tahu AI tentang pendekatan kuantitatif anda, reka bentuk keratan rentas, jumlah responden sebenar, siap dengan latar belakang pelajar lagi. Bila anda suapkan AI dengan konteks metodologi yang tepat dan kaya dengan data, jawapan yang dijana akan jadi sangat spesifik, bernuansa dan sedar konteks. AI dah tak perlu nak main teka-teka lagi. Nak lagi mudah, ini dia anatomi 3 langkah untuk cipta prompt yang mantap. Langkah pertama, sentiasalah nyatakan kaedah dan reka bentuk anda secara terperinci. Langkah kedua, jangan sekadar minta senarai limitasi, tapi arahkan AI untuk menjelaskan bagaimana limitasi ini beri kesan kepada tafsiran dapatan. Ini rahsia penting nak bagi perbincangan anda nampak lebih analitikal. Dan langkah ketiga, arahkan AI untuk berikan pautan terus kepada cadangan kajian pada masa hadapan. Dengan berdisiplin mengikut 3 langkah ni, andalah yang sedang mengawal sepenuhnya alat tersebut dan bukannya AI yang mengawal penulisan anda. Masuk ke bahagian kelima, kesilapan lazim ChatGPT. Walaupun prompt anda dah cukup hebat, anda sebagai pengkaji tetap kena buka mata luas-luas. Modal bahasa besar macam AI ni sangat terdedah kepada kesilapan spesifik apabila menulis kandungan ilmiah. Anda kena peka dengan bendera merah ni. Kadang-kadang, ChatGPT ni boleh berhalusinasi. Dia dah macam pelajar yang tengah cuak dalam dewan peperiksaan dan cuba teka jawapan sembrono. Contohnya, ia mungkin tiba-tiba mencipta limitasi palsu macam, kajian ini terhad kerana tidak menggunakan temu bual secara mendalam. Sekejap. Padalah dari awal lagi kajian anda memang reka bentuk tinjauan kaji selidik semata-mata yang langsung tak perlukan temu bual. AI ni juga suka bertindak pandai cakap sampel anda tu terlalu kecil walhal ia dah menepati formula standard. Ataupun ia sekadar bagi alasan generik yang sangat membosankan macam kekangan masa dan kos. Tapi yang paling bahaya, bila AI mengelirukan kesilapan peribadi anda sendiri, macam kecuaian anda tak semak data borang yang rosak dengan betul sebagai satu limitasi metodologi. Pastikan anda tapis semua draft tu dengan mata yang tajam. Kita tiba di bahagian keenam, tanggungjawab akhir penyelidik. Ini membawa kita ke fasa akhir penerangan ini. Pada penghujung hari, andalah ketua penyelidiknya. Andalah yang memerah keringat di sebalik kajian tersebut, bukannya algoritma komputer. Cuba perhatikan corak di sini. Ia membuktikan satu perkara yang sangat indah tentang limitasi. Setiap limitasi itu sebenarnya adalah sebuah jambatan kepada cadangan kajian masa depan yang lebih baik. Kalau limitasi anda ialah cuma mengambil sampel dari satu universiti, maka cadangan untuk sarjana seterusnya dah pun terhidang buat kajian di pelbagai institusi. Kalau terbatas sebab kajian keratan rentas, cadangkan kajian longitudinal. Limitasi yang ditulis dengan cantik sepatutnya bertindak sebagai peta jalan, membuka pintu untuk penyelidik lain menyambung usaha anda yang terhenti tu. Jadi, sebelum tangan tu pantas menekan butang salin dan tampal hasil kerja AI tu ke dalam dokumen tesis anda, jalankan senarai semak mental ini secara wajib. Adakah limitasi yang dicadangkan AI tu benar-benar wujud dalam realiti kajian anda? Adakah ia sepadan dengan metodologi sebenar yang anda jalankan? Adakah nadanya profesional dan tak berbunyi defensif? Dan ini ujian yang paling kritikal. Kalau pencara anda tanya pasal perenggan tu masa sesi pembentangan Viva nanti, adakah anda cukup faham untuk menjelaskannya dengan yakin dan berani mempertahankannya? Kalau jawapannya tidak, padam ayat tu serta-merta. Anda tulis sendiri. Sebagai penutup penerangan ini, ingat pesanan ni baik-baik.
AI memang sangat cemerlang untuk bantu kelancaran penulisan anda, tetapi penguasaan kefahaman itu mutlak milik anda 100%. Jadikan bahagian limitasi kajian ni sebagai ruang untuk anda menyerlahkan kematangan, kedalaman berfikir dan keikhlasan akademik anda setelah bertungkus lumus berbulan lamanya. Persoalannya sekarang, adakah anda nak biarkan AI yang mendikte kelemahan anda secara membuta tuli, atau anda nak guna alat ni sebagai batu loncatan untuk menguasai naratif penyelidikan anda sendiri? Pilihan sentiasa di tangan anda. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa meneroka topik ini bersama saya hari ini. Selamat menulis dan semoga berjaya.